Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kamu dah selesai buat kuis yang pertama. Siapa yang belum selesai lagi, sila buat sekarang. Okay, saya tak mahu lagi ada my PM saya. Ustazah, saya tak libat. Tapi tak libat my PM pukul 2.30 lagi. Dah habis hujung pun tak libat. Nampak sangat kamu tak buat pun. Saya tak mahu. Saya detect je muka-muka yang dah PM saya ni. Di PM lagi sekali. Saya dapat tahu siapa yang menipu. Okay. Jadi kita teruskan kepada solat qasar. Tadi kita dah bincangkan tentang solat jamak kan? Sekarang kita bincang tentang solat qasar. Okey. Solat jamak himpunkan dua solat dalam satu waktu. Solat qasar pula ialah pendekkan solat fardu 4 rakaat kepada 2 rakaat. Okey, jadi sekarang saya nak tanya. Solat fardu apakah yang ada 4 rakaat? 3 aja kan? Zuhur, Asar, Isyak. Jadi, solat qasar ni hanyalah untuk 3 solat ni sahaja. Subuh dengan maghrib tak terlibat. Jelas? Okey. Jadi, kita tengok. Apakah syarat yang diharuskan solat qasar? Okey, yang pertama, dilakukan ketika sedang bermusafir. Okey. Kalau kamu kat rumah boleh tak solat qasar? Tak boleh. Sebab solat qasar ni hanya untuk orang yang bermusafir. Yang kedua, telah melepasi sempadan kawasan tempat tinggal. Maksudnya kalau kamu nak buat solat qasar, kalau kamu duduk kat Perda ni, kamu kena keluar, kamu duduk kat flat belakang kan? Kamu kena keluar sikit, pergilah kat Petronas tu. Barulah kamu boleh buat solat qasar. Tapi bukan untuk kamu pergi Petronas tu boleh buat solat qasar. Maksudnya, kamu ni nak pergi Johor. Kamu nak pergi Johor ke nak pergi KL ke, tapi kamu nak start semayang nak buat qasar tu, kamu tak boleh buat kat rumah. Kamu kena keluar. At least kena keluar daripada sempadan tempat tinggal kamu. Okay. Kemudian, tidak berniat untuk menetap melebihi 3 hari. Okay, maksudnya, kamu dah plan dengan family, okay, kita nak pergi Legoland, dekat Johor kan, kita nak pergi Legoland, kita duduk 3 hari 2 malam je. Mak kamu kata. Okay, kalau mak kamu kata, okay, kita nak pergi Legoland, lepas tu, kita nak duduk kat sana seminggu. Boleh tak kamu buat qasar? Tak boleh. Sebab tidak berniat untuk menetap melebihi 3 hari ni syarat untuk buat solat qasar. Okay. Seterusnya, syarat yang keempat, tidak mengikut imam yang bermukim. Contoh, kamu dah pergi Legoland kan tadi kan? Kamu sembahyang kat sana, kamu sembahyang kat masjid. Bila kamu sembahyang kat masjid, kamu sembahyang ikut imam. Boleh ikut imam. Tapi kamu tak boleh buat qasar. Sebab imam kat sana, dia sembahyang 4 rakaat. Kamu nak sembahyang 2 rakaat. Mana boleh kamu sembahyang 2 rakaat. Tapi kamu ikut imam yang sembahyang 4 rakaat. Imam yang bermukim ni maksudnya imam yang tinggal dekat Johor tu. Yang duduk dekat Legoland tu. Dia stay kat situ. Kamu tak boleh lah ikut dia sembahyang. Tapi kalau kamu nak ikut dia sembahyang, kamu sembahyang penuh lah 4 rakaat. Kamu tak boleh buat 2 rakaat. Jelas? Okay? Okay, kemudian kita tengok syarat perjalanan yang diharuskan solat jamak dan qasar. Okay, kamu jangan confuse. Kamu jangan confuse. Kita ada syarat untuk solat jamak. Yang kedua, kita ada syarat untuk solat qasar. Yang kita bincangkan tadi. Yang ketiga, kita ada syarat perjalanan yang diharuskan untuk solat jamak dan qasar. Ada 3 sahaja. Yang pertama, kita tahu destinasi yang nak dituju. Maksudnya, kamu keluar rumah ni, kamu tahu dah. Mak kata dah, kita nak balik kampung cuti ni. Kita nak balik kampung dekat Kelantan. Kita tahu dah. Bukannya kita keluar rumah tu, tak tahu nak pergi mana, tahu-tahu sampai Sabah. Tak boleh. Syarat dia, kamu kena tahu destinasi yang nak dituju. Yang kedua, syarat perjalanan sahala melebihi 81 km. Kalau kau nak buat jamak qasar ni, kamu kena check Waze ataupun Google Maps. Okay. Kalau aku pergi Al-Ustaq ni, sampai dah 81 km daripada tempat aku. Untuk pi sahaja, bukan pi balik. Contoh, nak pi KL, 350 km daripada sini. Boleh tak jamak qasar? Boleh lah. Sebab pi saja tu pun dah lebih 81 km. Itu 2 marhalah. Okay? Pi saja tau.
Balik pula tambah lagi 81 kilometer. Maksudnya kamu dah boleh. So kamu nak tahu bila kamu pergi mana-mana tempat, lepas ni kamu pergi rombongan sekolah kau, kamu pergi main kebangsaan bola sepak kau, main bola jaring ke kebangsaan kau, kamu check Waze, buka Google. Okay, daripada Perda, daripada tempat tinggal kamu ke tempat yang kamu tuju tu. Contoh ke Perak, Taiping Perak, berapa kilometer? Kalau 79 kilometer, boleh tak nak jamak kosa? Tak boleh. Sebab kena lebih 81 kilometer. Okey. Syarat yang ketiga, bukan untuk tujuan maksiat. Ni nak saya ni nak pi KL siapa? Sebab nak pergi jumpa girlfriend saya duduk kat sana. Boleh tak nak buat jamak kosa? Boleh tak? Tak boleh. Saya kamu tengok hari tu kes apa? Adakan kes 2 pelajar perempuan 14 tahun naik motor dari Kelantan tak silap saya ke Kedah nak jumpa boyfriend. Kalau macam tu boleh buat jamak kosa tak? Tak boleh. Okay. Ini tambahan. Solat qasar hanya boleh dilaksanakan jika seseorang musafir berniat untuk tinggal di satu tempat tidak melebihi 3 hari. Orang yang tinggal di satu tempat melebihi 3 hari tidak dikira musafir tetapi bermukim. Apa maksud bermukim? Bermukim ni stay kat situ lah. Musafir dalam perjalanan kan. Bermukim, dia stay kat situ. Lepas tu, apabila sampai ke destinasi, perlu solat seperti biasa. Kalau dia dah lebih 3 hari, dia kena solat seperti biasa lah. Tapi kalau tak pasti, tempoh tinggal di satu tempat, dibenarkan solat qasar sehingga 18 hari. Kalau kamu tak sure. Kalau lebih 18 hari, kamu nak kira lah. Kalau lebih 18 hari, dah tak boleh lah kamu kena semayang. Kena sembahyang tamam. Sembahyang tamam ni apa? Sembahyang sempurna. Macam kita sembahyang hari lah. Subuh 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isyak 4 rakaat. Jadi, inilah kelebihan apa orang kata, kerukhsah, keringanan yang Allah bagi dekat umat, dekat hamba-hamba dia untuk memudahkan kita dalam perjalanan ke mana-mana. Okey? Itu saja. Jangan lupa jawab kuis yang saya akan bagi. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.